Doktor, profesor semua daripada IBTA, bukan sekolah pondok. Tu Dr. Mahmud Ahmad, tu dia bukan belajar kat mana? Universiti. Dr. Azhari Hussein, Dr. Abdullah Daud, banyak lagi doktor. Belajar mana? Yang jadi kepala-kepala ni semua daripada universiti biasa lah. Osama bin Laden, dia belajar apa? Saya Syam apa? Engineer. Osama bin Laden, ha? Business. Osama bin Laden business. Syed Qutb, apa bidang dia? Agama kan bidang dia. Belajar kat mana? Dia belajar kat US. Kita tu mengagungi Syed Qutb, ha? Dan bila saya sebut Syed Qutb, saya kena bagi nota kaki. Itulah susahnya mengajar tahun 2011 ni, selalu kena bagi nota kaki. Bila sebut nama Syed Qutb sekarang, dikatanya kita ni teroris. Bila sebut nama Ibn Taymiyah, diconting je dahi kita, katanya kita Wahabi. Jadi payah nak bercakap sekarang ni. Kalau dibandingkan tuan-tuan, jelas bahawa sekolah pondoklah yang menjadi benteng untuk membentras paman-paman ekstrim tadi. Pergi melancong ikut package, pergi umrah ikut package, beragama pun ikut package. Untuk saya, mungkin ada orang setuju, mungkin tak setuju, untuk saya, subscription saya, package saya ialah Al-Haq, yang benar. Yang benar itu benar. Siapa sebut benar, itu bahagian saya. Banyak bacalah kitab-kitab. Saya pun tak pandai baca bahasa Arab. Saya dengar rujukan yang dulu lah. Kitab-kitab ulama-ulama dulu, ulama-ulama Nusantara yang telah menjelaskan sejelas-jelasnya kesesatan pahaman-pahaman tertentu. Kita boleh berada di kelompok ini, tetapi jangan sampai menidakkan kebenaran yang disebut oleh orang yang tidak berada dalam kelompok kita. Itu nota kakinya. Balik sini, apa kata Syed Qutb? Saya bukan pentaksub Syed Qutb, sebab saya baca dalam internet, dan Syed Qutb, History Channel, National Geographic mengatakan bahawa dia adalah teroris. Syed Qutb, apa bidang dia? Agama kan bidang dia. Belajar kat mana? Dia belajar kat US. Kita tu mengagungi Syed Qutb, ha? Yang sebutnya siapa? CIA, FBI. Kenapa? Sebab Syed Qutb tafsir Fizil Al-Quran ialah kritikan Al-Quran kepada ideologi Barat. Siapa tak faham falsafah Barat tak nampak kehebatan tafsir Fizil Al-Quran, dan dia akan disibukkan dengan benda tak apa-apa benda yang disenaraikan kesalahan-kesalahan Syed Qutb. Siapa yang tak salah? Ya, Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kashaf sangat hebat pengolahan dari segi seni bahasa dalam Al-Quran. Tapi ada 2-3 muka surat yang dibahaskan dalam tafsir itu, pendapatnya cenderung kepada pendapat Mu'tazilah, manusia biasa. Abaikan 2 muka surat itu dan raikan ribuan muka surat lain yang bermanfaat kepada umat Islam. Kenapakah sekeping kain putih, ni mula ayat biasa ni, sekeping kain putih, setitik hitam itu yang nak diulas? Pasalnya mata kita ni dah dilatih jadi mata lalat. Mata lalat terbang mana pun cari tai. Kalau lebah terbang kat sampah pun cari bunga. Jadi jangan risaukan sampah ataupun bunga, betulkan mata yang tengok. Biar mata tu mata lebah, jangan mata lalat. Elok dah terbang taman bunga, tai juga yang dicarinya. Macam itu mencari kesalahan. Agama kan bidang dia. Belajar kat mana? Dia belajar kat US. Kita tu mengagungi Syed Qutb, tai juga yang dicarinya. Macam itu